berapa gaji kat sana saja. Kenapa nak kena tanya pasal gaji I? Tak, sekarang ni kenapa you nak tanya pasal gaji? You nak senang lah, nak minta-minta lah nanti senang. Suruh lah dia mekilat lah. Aku duduk seorang-seorang kat sini, tak ada siapa-siapa tanggung apa semua. Lepas tu ujung tak nak tanya gaji. Kau sebenarnya tanya gaji, sebenarnya kau nak minta sedekah kan? Cakap je lah minta sedekah. Aku banyak orang DM, tolong bagi duit susu, tolong bagi duit ni. Macam aku pula mak bapak dia. Kerja lah. Aku sini seorang-seorang, tak ada mak bapak, jauh semua, sakit apa semua. Aku sendiri, ambulans ambil, aku bayar sendiri. Ujung-ujung minta kat aku. Dah kenapa? Macam tak kerja pula. Minta kat kerajaan tu senang. Kenapa nak kena minta aku? Aku ni dah seorang-seorang kat sini. Ya Allah, kalau buka ni macam-macam DM orang hantar tau. Sajak, tolong Sajak, duit papers tak ada lah apa. Aku pula kena fikir, aku ni ada 2 orang anak, mak ayah aku lagi, hang kau pun aku nak kena fikir. Rosak lah. Dah tahu jangan kahwin, jangan nak ni, dah tahu memang tak ada duit banyak kan, pakai pelindung. Jangan nak ni kata rezeki. Apa rezeki? Kau minta orang tu menyusahkan orang. Kau DM orang, padahal orang tak bagi, kau marah. Tolong jawab. Orang DM ni tolong jawab. Macam tu, memaksa. Kadang-kadang kan saja cuba nak bagi viral tau. Lepas tu fikir-fikir balik kan, tak guna aku nak viral kau benda ni macam nonsense. Yang minta tu pun bukanlah tua sangat, dalam 30 lebih. Takkan 30 lebih tu kau tak fokus ke anak je. Pergilah kerja ke, tak kisahlah gaji tu kecil ke apa ke, at least kerja. Kena sabar no. Betul, saja nampak cengkong. Sabar, setuju 100%. Saya setuju pun, mampu je kan. Ya orang, ya Allah, Sajak tak padan, tak faham. Orang minta duit tu macam kat Sajak ni, macam Sajak ni kan. No, kalau dulu aku ada kedai emas, memang setiap bulan aku akan bagi, orang kata apa tu, wakaf atau sedekah. Korang mana follow Sajak daripada dulu, memang siap Sajak panggil apa, Hasna budak Tafi datang untuk apa tu Sajak ni. Dia sebabkan Sajak bagi pemberian tu, dan Sajak benda tu Sajak masukkan kat social media. Sebenarnya benda tu sebagai untuk kita inspire pada orang lain, tapi ujung-ujung benda tu kena balik kat kita. So for me sekarang ni untuk sedekah, I hanya bersedekah pada anak I yang anak yatim piatu tu je. Anak I tu dah yatim piatu tau. Dia tak ada bapa, tak ada mak. Dan I lah mak dia. I ni mak orang kata mak angkat. I jaga diorang, I besarkan diorang. Dan kalau diorang besar sekalipun, kalau diorang menjadi, orang kata I bagi education yang bagus, kalau diorang tak balas pun I tak kisah. For me, I dah jalankan tanggungjawab I. Sebab I yang nak anak, I yang nak diorang, I membesarkan mereka. Cukup lah. Betul tak? Jangan marah je. Ya. Kenalah I bukan marah, I tegas. Korang yang macam ni, sebab korang ni adalah seorang yang sangat, orang kata apa tu, sangat, orang kata apa tu, lemak.